Okey, hari ni anak token nak share satu peluang ke bisnes baru. Saya nak share benda barulah yang akan ada dekat NACC Batik Pavilion ni. Mari kita tengok kat mana. Okey, kalau kita tengok sini, kita akan ada projek baru. Tapi ni bukannya kita semua buat bisnes lah. Ni kita bekerjasama dengan orang lain. Tapi dia akan ada satu minuman yang sangat istimewa. Maknanya kalau nak beli air ni, tak boleh kira negeri lain. Kena mari Terengganu cukup. Sebab dia ada kopi Nisang. Jenama dia, cuba korang komen. Benda jenama yang famous sekali lah. Kalau kata kopi Nisang je, kau paling famous. Mesti korang tahu kan. Jadi jangan lupa dia akan buka kat lagi. Mari sini. Jadi bersama dengan anak token, kita merasai keenakan minuman Terengganu. Kopi Nisang. Tit.